OK。OK。とりあえず UCS を書いてみましょう。OK。最初、UCS、Enter。OK。これが、Y がだいたい100にします。だから、スタートポイントは0、100、0,100にしてエンターをします。boleh. Kau tutup apa? Okey. Okey. Ulang balik. UCS Enter 0,100にしてください。OK。これがスターティングポイント。X 軸はこっち、Y 軸が縦にしますね。で、ここにオルトモードをオンしてください。オルトモードオンして、こっち側は X。縦が Y。X をクリックして、Y を上にクリックします。で、そしてトップを、そのトップビューを、に向かってください。ここまでよろしいですか？もう一度。OK。生徒代わり UCS、Enter。で、これが元の形ですね。OK。準備よろしいですか？じゃあ、UCS、User Coordinate System、Enter。で、最初の原点、どこにするかというと、0、100にしてください。よろしいですか？エンターをします。で、ズームアウトにして、そして、これ、オートモードをオンにしてください。で、X 軸はこっち、そのまま、X はこっち、裏方向にして、Y は縦にします。こういうふうになりましたか？ OK ですか？ OK だったらトップ、こちらのトップを押してください。じゃあ、トップをこういうふうに しますね。OK。よろしいですか？ OK。じゃあ、次。OK。こういうふうな図面をこういうようなものを作りたいんですね。で、まず、この寸法を見てみましょう。で、ここにちょっと難しいので、こちらに見ていきますね。で、これが120、高さが12ミリ。120で12ミリ。じゃあ、とりあえずこれの方を変えてみましょう。OK。じゃあ、こちらで REC、Rectangle、Enter。で、スタートポイントは、例えば、50,0。50,0。OK ですか？ OK。X 軸が120、12にしてください。120、12。120,12.
OK ですか？ OK。じゃあ次。OK。次は、OK。この高さが100。で、ここが44だから、44、144割る2は22。だから、下からは、この中心線までは22、78。じゃあ、OK。じゃあ、L、ライン、Enter。ここが中心点ですよね。ここをクリックして、上に持っていって78にします。78。OK ですか？じゃあ次は C。Circle、Enter。ここをクリックして22にしてください。ここまでよろしいですか？ OK ですか？じゃあ次は L、ライン、Enter。ここから、ここをクリックして、で、ここの点字に、点字につなぎたいですね。で、ここを Shift プラスと Right クリック。Shift プラス Right クリック。で、ここに点字になりますよね。点字を押して、ここを点字だけつなぎます。Shift dengan right click. Shift dengan right click. OK ですか？ OK。ここまでよろしいですか？ OK。じゃあ次。次は何を書けばじゃあこれをミラーにします。これを選択して MI、見る。ここをクリックして、このまま上に持っていきますね。で、クリックします。Enter。ここまでよろしいですか？ OK。じゃあ、次は何を書けばいいかというと、じゃあ、これをもう一回 C を。で、ここから10ミリにします。bukan offset, buat satu circle baru. 10。もう一回 C、circle、Enter をして、ここを10ミリにします。OK ですか？じゃあ、これをディリートします。OK。じゃあ、これが最初の基本、形ですね。じゃあ、これを3次元化にします。まず、これが60ですよね。じゃあ、これを3次元から見て、OK。これをプレスプルにします。プ
プレスプル。とりあえず、この中、クリックして、ここから60にします。もう一回。OK。OK。OK. Ni dah siap. Sini. OK. Koreo, kalau kita nak pusing, ingat tekan apa? Shift dengan scroll. Shift dengan scroll, kore ni narimasu ne. Sekejap. Cuba tekan home ni. Dia narimasu kah? Ah. OK ですか? OK。で、これをプレスプル PRES プレスプルを押してエンターをします。で、ここの部分をクリックして60にしてください。60。OK ですか？ OK。じゃあ次はこっち。こっち側は12で、こっちが32ですね。OK。じゃあ、プレスプル。こっちの部分は10を前に持っていて12。で、この真ん中をクリックして、こっちが32。だから今はだいたいレシピ見るとこういうふうになります。OK。yang ni 12, yang ni 32. Bawah sekali 60. Atas ni 32, 12, 60. Hah? Pilih tengah-tengah antara bulatan ni, kat sini. Tengah-tengah antara apa? Bulatan pertama, bulatan kedua. Tarik. Okey desu ka? Okey. Saya guna tukar to wireframe balik. Okey desu ka? Ja. Okey. Kita dah siap dia punya ni. Okey. Untuk buat yang kat tengah ni. Yang ni kita buat kat luar. Lepas tu kita gabungkan dia. Contoh bantai. Okey. Yang mana ni? Okey. Bentuk ni. Kalau kita tengok. Dia macam ni. Tapi kat sini. Dia akan masuk kat sini. Bulatan ni. Betul tak? Bulatan ni. So. Kita kena buat. Lebih sikit sini. Tarik sini. Sini 32. Sini 28. Sini 13. Okey. Jap. Okey. Okey, koko mana ada kecil yang itu, mas kah? Jap, mati mas.
OK。OK ですか？ OK。じゃあ、次は先ほど言ったように、なんていうかな、この真ん中のリブを書きたいですね。OK。じゃあ、まず、こういうふうに、OK。じゃあ、ホームを押してください。ホームを押して、次は、ここのレフを押してください。レフを押して、で、これを、こういうふうに立ててください。Tekan apa? Bulatan ni dia boleh tegakkan ni kan. Kalau tak tegak macam ni, tekan sini dia akan tegak macam ni. OK ですか？じゃあ、次はこれを UCS にします。OK。じゃあ、これをタイプ UCS Enter。OK。じゃあ、ここに View が書いてありますね。OK。boleh klik kat view tu, ここをクリックしてください。View をクリックして、これが UCS になります。Dia akan start UCS ke sini.
Okay, jap, top or stick aside. Klik top dia akan jadi macam ni. Okay, desu ka? So maksudnya kita ubah dia punya base Plane dia, UCS dia menegak macam ni. jadi asal balik. Bukan, dia tak asal. Kalau saya tekan home, dia ke sini. Dia biasanya X, Y ke atas, Z sini kan. Tapi ini kita tegakkan. Kita nak lukis dalam keadaan menegak macam ni. Okay. Okay, jap. Masuk. Coif ni. Okay. Dekat sini 44. Sini 12. 100 tolak 56. 44 kat sini kan. Tapi kat sini dia akan masuk sikit. Jadi saya anggap ni buat 50 lah. Sini. Saya naik ni 50. Pergi sini 13. Okay. Sini 32. Okay. Jap, coif ni. Kaki masuk. Okay. Junbi yoroshiii desu ka? Okay. Tekan L, enter. Okay. XY sama tak dengan saya kat sini? Sama. Okay. Kalau sama, okay, buat je. Contoh, Hyaku Nanaju, Juni. Hyaku Nanaju, Juni. Enter. Kochi gawa ni, San Juni. Tate hoko ni, Goju. Migi gawa ni motete, Jusan. 28、44、16。Okay。そして、下方向に16。そして、最後に C エンター。OK。ここまで OK ですかYang ke sini berapa yang saya? 32. 32 naik 50, 13. Okay, type UCS. Enter. View. V. Enter. Okay, dah. Okay, cuba. Ni dah jadi dah. Oh, dia macam ni. View ni jadikan SY. Dia, konsep 3D, kita kena lukis something kat SY. Lepas tu baru kita jadikan 3D. Oh, dia macam XY je lah. Nak tukar SY. Okay, so ni buat L enter. 170,12 enter. Lepas tu tarik ke sini. Okay, Ctrl Z. Ctrl Z. Okay, 32. Enter. Ke atas 50. Di sini 13. Okay. Ni berapa? 21. C enter. Okay. Okay. Tadi saya ada tersilap sikit. Kalau Ahya punya betul, yang lain mungkin tersilap sebab saya buat ni 6 belahan. Saya terlupa, saya dah panjangkan 5. Sekejap. L enter. Saya terpanjangkan berapa? Saya panjang 6. Jadi saya kena kurangkan 6 kat situ. Okay. Delete. Kat sini saya select dua ni. Saya tekan STR, stretch. STR, stretch. Saya stretch ke sini 6, enter. Okay, saya ulang balik.
Dia nak select, kena select hijau. Select hijau macam ni. Select hijau maknanya mouse daripada kanan, tekan sekali, bawa ke kiri, STR, enter. Ok, pastikan auto on, tekan mana-mana, tolak ke bawah. Ok, 6, enter. Ok, desu ka? Ok, ここまで OK ですか? OK、じゃあこれを全部クリックして Join J Enter。 klik semua ni, tekan J Join Enter. Ok, tekan Home. Ok, dah join? じゃあこれをpress pun boleh, saya guna extrude EXT extrude sebanyak 12. Ok, maknanya kalau kita tengok basic, saya dah buat batang rib ni dengan ni kan. Sekarang saya nak letak dekat sini pula. Ok, ok, ここまで OK ですか? もう一度 OK、ni dah join. Dah? Tekan EXT extrude. EXT extrude dah? Dah tekan? Ok, tekan enter. で、これを後ろ方向に持っていきましょう。で、長さは12。12 12. Press pull, kalau kita tarik dia still ada garisan tu belakang ni. Sekejap. Press pull. Sekejap, ni saya buat je. Saya move. Yang benda kita buat tu dia ada belakang ni. Dia dari ruang ada, kita press atau betul dia. Tapi kalau extrude, saya tekan ni, dia dah tak ada. Ok, ここまで OK ですか? Ok, segi wa saya nak ambil batang ni, nak letak tengah-tengah ni. じゃあこれをクリックしてください。tekan M, move, enter. で、こちらの真ん中クリックして、で、こちらの真ん中に持ってきてください。Okay, kalau kita tengok dia jadi macam ni lah. Okay, cuba tengok dalam 3D, sepatutnya dia jadi macam ni. Okay, stop. Okay, ここまで OK ですか?
Okay. Okay, sekarang kita dah jadi macam ni. Next. Okay. Next apa yang saya nak buat? Kita nak satukan semua ni. Last week saya ada tu, kalau kita nak satukan kita akan guna union kan. Sekarang dia asing 1, 2, 3, 4. Jadi kita ke UNI. UNI union. Enter. Lepas tu baru select semua. Enter. So dia jadi satu benda, dah tak boleh cerai lah. Kalau kita tengok dalam 2D wireframe, dia dah yang apa, kat sini pun dia dah bersatu lah. Okay, Deska? Dia akan gabung. Kalau kita bertindih tu, dia gabung jadi satu. Tu yang saya buat terlebih sikit supaya dia apa boleh tu. Okay, Deska? Cak. Diaspora bila? 2 minggu ke? Okay. Dia 2 minggu lagi hari apa? Sampai Rabu Jumaat sampai Rabu gitu. Okay, Khamis last tu ada tak untuk zikir? Okay, yang Khamis last tu nak apa? Tentang exam kan? Okay. Test saya tak ada. Jadi tak, biasanya akan 30 ke atas lah. Jadi exam akan betul selesai. Biasa ada, tapi yang retake biasanya perempuan. Ni kalau lelaki tak faham lukisan tak tahu lah. Okay. Sekejap. Sekarang saya nak buat ni. Okay. Dekat sini ada R5, R5, 5. Ujung ni pun R5 kan. Okay, kita buat R5 tu. Okay. Yang ni nak kasih nampak saya tukar realistik lah. Okay. First, tekan okay. Kalau kita nak buat tu bulat tu biasa guna fillet kan. Untuk 3D kita guna fillet H, F-I-L-L-E-T-E. Fillet H. Okay, gambar macam corner round kan. Okay, fillet H, enter. Okay, bila fillet kita kena ada radius. Okay, boleh klik radius tu ataupun tekan R, enter. Okay, saya show go. Go, enter. Okay, tempat dia kat mana? First, dekat line ni. Yang kedua, dekat sini. Yang ketiga, dekat sini. Yang keempat, dekat sini. 5 dekat sini. 6 ujung ni. Okay. Dia atas 1, 2, 3. Bawah 4, 5, 6. 6 tempat ni. Fillet H, enter. R, enter. 5, enter.
Okay. Lepas dah siap pilih 6 ni, tekan enter sekali, dia tanya. Dia suruhkan kuning. Ni okey tak? Bentuk macam ni. Bila kita tukar, oh dia ada radius kat sini, radius kat sini. Dia jadi macam ni kan. Okay. Kalau kita rasa okey, dia kata press enter to accept. Bawah tu kan. Okay. Tekan enter sekali lagi. So dia jadi macam ni lah. Oh, jadi lembut. Dia jadi macam round lah. Bukan apa. Okay. Hah? Fillet H. Sekejap. Kita ni nak, kalau okey, dan press enter.
Ini sebetulnya OK。じゃあ行きますか。OK。残り少ないですけれども、OK。まず、こういう穴を、OK。この穴、25、25で、11と17.5。17.5 割る2は17、8.5、8.75。OK。OK。まず、OK。dekat sini. OK, tekan C, circle, enter.
OK、この画面が青になってから確認して、ここにクリックして 5.5。5.5。OK、じゃあもう一回。C、Enter。ここが青になって、これをクリックして、8.75。Satu 5.5, satu 8.75. Okey ですか? 5.5 dengan 8.75. 8.75. よろしいですか? OK。じゃあ、今度、UCS を2回エンターをします。UCS を戻してください。UCS と UCS エンター、そしてもう1回エンターを押してください。UCS エンターエンター。OK？ じゃあ、今、UCS は元の形に戻りましたね。で、次は、OK ですか？じゃあ、この2つの円を選択して、で、最初は move enter で、どこかをクリックして、X 方向に持ってきます。X 方向に25ミリ持ってきてください。25。Saya circle dua dia. そして X 方向に25ミリ持ってきてください。OK ですか？ここまでよろしいですか？じゃあ次、今度もう一回この2つの円を選択して、で次は move enter。今度は Y 方向、どこかクリックして、今度は Y 方向に持ってきます。Y 方向にも25ミリ。OK。だから今はこの2つの円を作りますね。OK。ここまでよろしいですか？Kalau saya tekan circle ni dia tak keluar dulu. Sekejap. C enter. Sekejap. Okay. C enter. Sekejap. Saya tunggu. Cuba tekan UCS. Escape. C enter. Okay. 5.5. C enter. 8.75. M enter. 25.
M enter 25. Okay, sekarang sama. Okay, ここまでよろしいですか? Okay, sekarang saya nak buat benda ni belah sini. Paling senang guna apa? Mirror. Okay, mirror kita ada mirror 2D, mirror 3D. Okay, saya nak ajar mirror 3D. Sama je, kita select dua ni. Okay. So step MI mirror de こっち後ろに後ろに下に mirror 3D がありますね。mirror 3D をクリックして、OK、ミラーだったら2つの線になるんですけども、ミラー 3D だったら、例えばこういうふうにミラーしたいんですね。で、ここがプレーン、一つのプレーンがあると考えて、で、箇所が3体が必要ですね。こういうふうになります。だからこれだったら、こことここで、ここになります。だからこれが仮の面があると考えていきますね。じゃあ、ミラー 3D、K、どこに中心線はここの中心で、下に持っていて、マイナス Z に持っていて、一回クリックして、そして今度はこっち側に持ってきます。で、エンターを押します。Dia, maknanya kita anggap dia ada satu plane kat tengah. Saya pilih 1, 2, 3. Mirror 3D dia plane. Kalau mirror biasa, line. Okay. こうなりましたか? じゃあ、次は、プレスプル。P-R-E-S。プレスプル。まず、この穴の真ん中に押して、で、後ろに、下まで押してください。Dia tebul lubang. これを下まで押してください。次は深さ2ミリ。Okay、次はこの穴とここの中。これは2ミリだけ。下に持っていって2エンター。こっちも同じ。この真ん中を押して下に持っていって2エンター。Press pull. Semua press pull. Dia press, tekan, pull tarik kan. Ini kita press. Mula-mula tengah-tengah bulatan kecil. Yang kedua kita press buat antara bulatan pertama dengan bulatan kedua. Sampai habis bawah. Kita tolak kan. Dia akan tebuk lubang. Jangan naik. Tekan lubang. Tekan lubang. Itu tak? Itu naik. Buat dari atas. Naik bawah sama habis. Tapi dua. Tak ni tembok tak. Lepas tu kan lain dia akan tu lain. Dia akan kita dah lain. Bukan yang kita tolak ni. Dia kata ni.
Okay. So kita buat finishing kan? Okay. Jap. Lupa. Okay. ここまで OK ですか？ Okay, jap. Okay, yang ni saya nak buang line ni. Buang bulatan ni. Saya select macam ni. Select biru. で、delete を押してください。Okay. Hah? Saya delete bulatan ni yang ada sini. Okay. So, next kita buat finishing sikit lagi. Okay. Dekat tepi ni ada R10. Koko wa R10 ga arimasu ne. R10 があるので、ここをフィレエシ。フィレエシ。Enter. R enter. 10 enter. Okay. R10 こことここ。フィレエシ enter. R enter. 10 enter. 10. OK ですか？ F フィレエシ enter. R enter. 10 enter. で、この2つ。OK? OK、じゃあ、クリックしたら Enter を2回押してください。Enter、Press Enter to accept。Enter もう1回 Enter をします。OK ですか？じゃあ次、ここに R20 かな？ R20 がありますね。
OK、フィレ H、R エンター、20エンター、ここの方に R20 をしてください。Tengah-tengah ni ada R20. OK、ここまで OK ですか？よろしいですか？じゃあ次はここにR3、ここに R2 がありますね。R2 と R3。R3。OK。じゃあ最初は R2 を作りましょう。フィリ H、R エンター、2エンター。ここと、OK。これはチェーンを押してください。チェーン、kalau チェーン kita pilih, dia akan cari keseluruhan tu. ここもチェーン。Jadi dia akan cari keseluruhan ni. Dia cari rantaian yang dia boleh sambung. Okay, saya ulang balik. Pilih H, enter. R, enter. 2, enter. Okay, kat sini tekan chain. Chain maknanya rantai. Klik sini. Dia akan cari yang dia boleh terus. Yang ni bersama. Jadi ここやって Enter を2回押してください。Tidak sampai atas dia punya di bawahnya. Dan tekan chain. Dia tu kita pilih, dia akan cari chain. Okay. Lepas tu tekan enter 2 kali. Okay ですか? Okay. じゃあ次。Okay. Kita buat fillet H sekali lagi. Fillet H. R enter. C untuk chain. 2 enter. C untuk chain. Okay, yang ni saya klik line ni. Lepas tu saya klik sini dan saya klik sini. Dia akan buat chain keseluruhan ni. Lepas tu tekan enter, enter. Huh? 3. Okay, saya ulang balik. Fillet H. R enter, 3 enter. C enter. Sini. Sini. Dan sini. Enter, enter. Okay, ここまで OK ですか? OK ですか? じゃあ次は
dekat sini dia ada R5 tak? Sini ada R5. Okay, dah garap. Pilih H, R enter, go enter, ambil tepi ni dan tepi belah sini, enter, enter. Okay. Okay, sikit lagi. Okay, bawah ni dia ada 3 dengan 50 kan. Kita nak tebuk sini. Yang bawah ni, sekejap. Kenapa? Ada 3 dengan 50 panjang dia. Okay, jap. Okay, kita buat dulu satu rectangle. Cuba type REC rectangle. Okay, gerakkan mouse atas ni, dia akan klik surface ni kan. Okay, cuba tengok. Ada merah, hijau, biru. Betul tak? Okay, merah tu pasti X, hijau Y, biru Z. Okay. Okay, klik yang mana-mana atas ni. X, kita berapa? X 50-an. 50,3. Buat dulu satu. 3. Okay. Korek. Okay, let's go. Jap. Segi buat. Korek. Klik stick. Tekan M. Move. Enter. Kono midpoint kara. Start no midpoint. Oh, saga stick. Okay. Midpoint. Start ni midpoint. No tokoro ni mote kitimasu ne. Lepas ni kita press pull. Tap press pull. Okay, tekan tengah-tengah ni. Tengah-tengah petak ni. Tarik ke belakang sampai habis. Jangan tebuk lubang. De, soしてこれをディリートします。Delete. Okay, so kita dapat buat macam ni. Dan last sekali, tepi ni dengan tepi ni ada R3. Pilih H, enter, R enter, 3 enter. Tengah line ni dengan sini. Tekan enter, enter. Okay, bawah ni ada pilih H. Yang mana? Sini. Okay. Sumpo. Okay. Ulang balik. Okay. Sini Okay. Tekan REC. Rectangle. Kita cuba nak buat satu rectangle. Enter押して. De. Kono surface 表面が青になってから一回クリックしてクリックしますね。で、赤が X、緑が Y。X は50、コマで Y が3ミリでしょうね。50、3、エンターを押します。OK ですか？Tak apa, tak apa. Saya buat kat tepi dulu. Lepas tu baru kita nak klik ni. M, move, enter.
Cari midpoint sini. Cari midpoint kat sini. Okay, kalau tak jumpa, shift right click, tekan midpoint, dia akan cari midpoint je. Okay, dia jadi macam ni. Okay, lepas tu press pull. PRES, press pull. Kono manaka o click shite, ushiro made ana o akete kudasai. Lepas tu baru delete ni. Baru fillet edge yang bawah. 3. Fillet edge enter, R enter, sang enter. De koko to koko. Okay, これが終わったら保存してください。Okay, 今日はとりあえずここまでで、Untuk fillet edge yang bahagian tepi ni, kan sini kan 5 saya kata tadi. yang ni 3, yang ni 5. 3, oh ni 5. So kalau Fillet edge, ini R enter, 5 enter tu, kita nak klik sikit. oh yang kat sini. Oh ya ke? Oh kat sini lah. Oh saya kat sini. Okey. Enter dulu kali. Okey. Okay. Kalau nak buang apa-apa, buang lah. Tinggalkan objek je. Okay. Objek ni saya akan guna pada minggu terakhir ni. Saigo no shu. Raishu mo minasan ni skaimasu. Okay. So, とりあえず、カレー中のビデオを皆さんにシェアしますね。カレー中 kena buat tu. Kareju 結構たくさんビデオがあります。はい、ちょっとどうぞ。
Sekejap. Yup. Hah? Oh, 5 sama eh? Sekejap. Ha. 3D nanti saya ajar minggu depan. Nak masukkan macam mana? T-view tu. Lepas tu masukkan 3D. Hah? Ni yang 3D lah. Nanti akan guna. Tak boleh send eh? Di share ke tak? Keluar? Okay. Okay.